keputusan hari ini seolah-olah menunjukkan the Director General of Prison has got more powers than Yang di-Pertuan Agong. Tapi hari ini keputusan Mahkamah mengatakan keputusan Yang di-Pertuan Agong yang memberikan perintah addendum boleh diketepikan sebab dia kata mengikut prosedur-prosedur dalam lembaga pengampunan. Keputusan addendum itu adalah tidak dibuat semasa majlis pengampunan bermesyuarat. Alright? Jadi ini adalah satu ruang yang agak ditendang buka dengan begitu luas yang akan menjejas kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dan saya dengan ini meminta dan memohon kepada Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong juga termasuk, dan juga governor-governor yang terbabit supaya mereka halusi keputusan hari ini, because keputusan ini ada impak yang begitu besar terhadap kuasa Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong dan governor-governor yang terbabit. Tetapi keputusan hari ini ialah satu keputusan yang nampaknya telah mengurangkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dan governor-governor yang terbabit dalam soalan pengampunan yang dikemukakan kepada mereka. Kita memang terkejut dengan keputusan tersebut sebab banyak perkara-perkara yang saya akan tunjuk dan juga cerita berkenaan dengan keputusan yang dibuat tadi, ya. Fakta-fakta yang kita tidak begitu kagum dengan sebab-sebab yang diberikan oleh hakim mahkamah. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, salah satu-satunya kuasa yang masih kekal dengan Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu ialah kuasa untuk mengampunkan seseorang di bawah artikel 42. Pada satu masa dahulu, beberapa tahun dahulu, ada beberapa politician dan juga Perdana Menteri yang cuba mengurangkan kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu, termasuk Yang di-Pertuan Agong. Jadi ada perdebatan yang hebat berkenaan dengan isu tersebut dan akhirnya kuasa Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong ada yang terturun daripada asalnya kuasa-kuasa mereka. Jadi ada yang dikurangkan. Tetapi kuasa Raja-Raja Melayu dan juga kuasa Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan pengampunan tidak langsung dikurangkan sebab itu adalah satu kuasa mutlak, absolute power of the Yang di-Pertuan Agong, kuasa mutlak. Dan kuasa ini telah pun digunakan tanpa dicampur aduk, tanpa dikurangkan dia punya impak, ya. Kedua, oleh sebab itu there will be a floodgate effect. Floodgate mean satu banjiran segala permohonan lain kali dalam mahkamah. What will happen is there will be a floodgate of application to get to the bottom of what happened in the Pardons Board. Because dalam kes ni, this is the first case and it is done by the Attorney General himself to let parties see what actually is being discussed in the Pardons Board. Never before in the history that this is done. Why is this not done? Is because we have got a series of federal court cases. Bukan satu, bukan dua, but I think at least 7. But if I'm not mistaken, they are altogether 9. With the latest being the decision pertaining to Datuk Seri Anwar Ibrahim punya decision. In the recent most decision in the federal court, yang baru-baru ni, yang membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan yang baik, iaitu apa yang dikatakan dalam kes itu ialah pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak betul sebab kononnya the AG was not present.
AG report wasn't there, and in fact they say Pardon Board never met. Okay? Tetapi kita ada keputusan, iaitu perintah Yang di-Pertuan Agong yang dikeluarkan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan, dan kalau tak salah saya, Tengku Maimun sendiri mengatakan bahawa bila keputusan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dalam perkara-perkara pengampunan, Mahkamah tidak ada kuasa langsung untuk melihat sama ada perintah pengampunan itu cacat atau tidak. Tak boleh tengok langsung, tak boleh pergi ke belakang perintah tersebut. Apalagi macam dalam kes ini, dia buka proceeding, proceeding lembaga penasihat, bukan lembaga penasihat, lembaga pengampunan, supaya mahkamah dapat lihat apa yang tercatat dalam mesyuarat mereka. Ini adalah perkara yang saya rasa amat-amat luar biasa dan akan menganggui sistem Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong. Satu perkara yang agak terkejut ialah Hakim hari ini, she relied on the judgment of the federal court in this same case. You remember, in the federal court, the only issue in the federal court, I think the chairman of or rather the chairperson of the case in the federal court was Tan Sri Hasnah. Yeah, Tan Sri Hasnah was the chairman. She was only to decide whether or not we have crossed our burden to get the leave to argue under Order 53. She was not deciding on the substantive matter, because the substantive matter, the affidavit is not in, the argument is not in, nothing. So she said, the panel in the federal court said that they are satisfied that we crossed the threshold for leave, send back the case to the High Court. But she also make observation, dia kata keputusan mereka hari itu bukanlah keputusan selain daripada wujudnya addendum order, keputusan berkenaan dengan merit, dia kata dia tak mau touch. Itu dia kata sesuatu yang boleh diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Jadi hari ini saya terkejut bila Mahkamah Tinggi di sini mengatakan berdasarkan kes itu yang tidak boleh membuat keputusan, beliau mengatakan ada keputusan yang beliau ambil pakai.